Sahabat-sahabat sekalian. Seterusnya yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan diutuskan Rasul, wa tu'azziruh, yang mana agama yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tanggungjawab kamu memperkuatkannya, mempertahankannya. Di mana kita dengan Islam? Siapakah pada hari ini mereka mempertahankan Islam? Jangan lihat Islam dalam konteks yang sempit. Islam luas, buka minda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketokohan baginda. Bermula kalau kita lihat sebelum daripada baginda diutuskan, dilantik menjadi Rasul, baginda telah menampakkan ketokohan baginda. Orang yang paling amanah, dipercayai oleh semua orang Islam dan juga bukan orang Islam. Yakni pada ketika itu Nabi belum diutuskan menjadi Rasul, yakni semua bukan orang Islam pada ketika itu mempercayai baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bila diutuskan menjadi Rasul. Bermula daripada institusi keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak praktik Islam, kita nak mempertahankan Islam. Nak pertahankan macam mana kalau kita tak praktik? Nak praktikkan dalam masyarakat macam mana kalau kita tak mulakan dengan individu? Tak mulakan dengan diri kita, tak mulakan dengan keluarga kita. Saya duk cerita semalam tentang kahwin, nikah. Ni hampa semua nak nikah nanti. InsyaAllah cepat lah. Nabi SAW didik. Nabi telah memberikan garis panduan bagi pemuda dan pemudi. Sebelum menikah tu Nabi dah cerita. Nabi berkata kepada wanita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir," ataupun arid. Ahmad juga. Apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang diredai agamanya dan akhlaknya, maka cepat-cepat menikah dengan dia. Orang bergelak. Cepat-cepat menikah dengan dia. Sekiranya kamu tidak melakukan perkara sedemikian, maka nescaya akan berlaku fitnah yang besar di atas muka bumi dan kerosakan yang besar. Bagi lelaki, Nabi bagi pula cara dalam memilih isteri. Tunkahul mar'ah li arba'. Nak menikahi seorang wanita itu dengan 4 perkara. Nabi mulakan dengan harta benda dia, kemudian nasab keturunan dia, kemudian kecantikan dia. Lima liha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha, dan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Berpeganglah kamu dengan agamanya, nescaya ia akan memberikan kepada kamu keuntungan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya. Apa yang kita nak cerita ni, Nabi dah bagi garis panduan. Jadi bagi kita yang mana tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fath, tu'azziruh, angkat, bantu agama ni. Nak bantu macam mana kalau kita tak buat? Kita tak picek, kita tak kaji, kita tak teliti, kita tak pilih calon. Tengok dia licin sikit, jalan. Tak kira licin lelaki ke perempuan, kau tengok ni smart sikit, macam Peter Pan. Ini boleh. Itu bukan fokus dia. Jadi bila manusia pada hari ini mereka tidak menjadikan agama, tidak mempraktik agama, tidak membantu agama, tak tunjulkan agama dia sendiri, macam mana nak realisasikan visi yang pertama? Nak mewujudkan, mengembalikan manusia supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Mustahil. Nak buat majlis perkahwinan, baru masuk tahun 1, nak menikah lepas keluar nanti. Lah ni dah duk design dah kad kahwin.
Dah duk fikir macam mana lah nak buat ni macam mana semua. Dia tak tengok, dia tak kaji petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Ini saya katakan bermula daripada institusi keluarga. Kalau seseorang dia tak berjaya dalam mengurus dan mentadbir kaum keluarganya, yang Nabi SAW jelaskan, tanggungjawab bagi suami adalah mentadbir dan mengurus ahli keluarganya, maka mana mungkin dia nak mengurus masyarakatnya, apatah lagi negaranya. Mustahil. Jadi Islam ni kita kena tonjolkan. Kita tak boleh malu dengan Islam. Bahkan ada orang, dia biasa dia pakai kepiah. Pakai kepiah. Kita tak nafikan lah. Kepiah merupakan satu sunnah. Sunnah Nabi SAW itu tutup kepala. Tapi bila dia pergi taling straight, takkan nak pakai kepiah taling straight. Ataupun dia pergi berenang mana-mana kan dia, dan di hotel-hotel dia pelik-pelik sikit. Ada setengah hotel dia tak bagi pakai seluar panjang. Dia tak bagi pakai seluar panjang. Nak berenang swimming pool dia tak boleh pakai seluar panjang, kena pakai seluar pendek. Dia pun kata tak apa, darurat. Terjun ni pakai seluar pendek. Jadi dia tak ketengahkan agama dan tidak menatakan dan tidak menyatakan prinsip dia. Dalam beragama, kita kena ada prinsip. Diasaskan dengan ilmu dan dimudahkan dengan iman. Yang kita duduk setiap pertahankan Islam, pertahankan kerana kita orang yang ada prinsip. Sebab tu kita pelik macam mana ada sebagian orang boleh pergi berusaha mempertahankan kalimah Allah, turun buat demonstrasi dan sebagainya, maki kutuk orang ni dan sebagainya. Tapi apabila dikaji semula sejauh mana praktik mereka dengan agama, subhanallah, jauh sekali mereka daripada agama ni.